ni? Orang tak pergi sekolah ke apa? Kepada pekerja asing. So, orang bukan warga negara ni, warga asing ni, yang sahkan, okeylah. Okey, you ini sudah warga negara ini, kan, kita bagilah warga negara boleh. Oh, kamu bukan warga negara, kamu tak boleh ambil ni. Oh, bukan warga negara pula cek IC aku untuk aku ambil petrol dekat petrol pump ni. Kamu tahu tak how ridiculous this is? Apa kata nak beli minyak subsidi, IC kena tunjuk dengan pekerja asing. Pekerja asing yang verify. Siapa ni? Orang tak pergi sekolah ke apa? IC itu digunakan untuk diimbas di mesin untuk nak cek. Yang mengesahkan sistem mesin itu yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia bersama dengan syarikat-syarikat minyak. Bukan pekerja asing yang sahkan. Kalau fobia sangat, takut sangat, IC nak bagi ke orang, gigil-gigil tangan, gunalah settle. Kan kita punya maklumat ada dalam settle. Guna dalam settle, boleh tengok kita punya kelayakan subsidi. Boleh tengok balance berapa subsidi. Boleh beli minyak tanpa kita masuk ke dalam atau set di mesin. Set dalam settle. Boleh dapat mata ganjaran. Boleh dapat macam-macam. Dan orang yang baru pertama kali mendaftar, dapat RM5. Petronas, syarikat kerajaan Malaysia, syarikat milik negara bagi RM5 tunai dalam settle. Sistem SKPS dah bermula. Tak perlu sesak-sesak. Bapa nak sesak, semua ada dalam settle. Jadilah rakyat Malaysia yang bijaksana. Setiap rakyat Malaysia mesti daftar dan gunakan settle.